Okey, akak ni beritahu, suami dulu memang kuat merokok, lepas baca ibu ni dah mula kurangkan sendiri. Betul. Kalau lelaki ni nak berhenti, insyaAllah boleh berhenti punya. Cuma wanita lah, si isteri, korang kena mainkan peranan betul. Dan paling utama sekali pantang larang untuk make sure lelaki korang berhenti adalah jangan push-push. Kau asyik marah dia je, asal tak berhenti apa semua, memang dia susah lah nak berhenti. So jangan suruh-suruh macam itu, sebab dia bukan hamba kau nak suruh-suruh. Untuk lelaki pula, dia ada teknik dia untuk berhenti. Dekat dalam ebook Sendi Berhenti Merokok ni, saya bagi tahu teknik tau. Cara nak hadap craving, cara nak hadap withdrawal symptom, apa cabaran yang dia bakal hadapi, apa faedah yang dia dapat. Saya bagi tahu sebab saya nak prepare seorang tu, dia kena tahu dulu sebelum dia berhenti. Kalau dia tak tahu, susah nak berhenti. Dekat dalam ebook ni bukan setakat saya bagi penulisan saja. Korang yang malas nak baca ataupun tak ada masa nak baca, korang boleh akses video percuma. Untuk video-video ni ada 12 video. Kepada suami yang susah nak berhenti rokok ataupun isteri yang ada suami nak berhenti rokok, boleh contact saya. Saya bagi free consultation. Tekan link kat bawah ni sebab saya ada sediakan macam-macam coupon, ataupun korang pergi dekat bio saya je.